di Museum Sultan Alam Shah. 1, 2, 3. Tuh, korang. Kami dah sampai. Yeay. Mari. Muzium Sultan Alam Shah menyimpan pelbagai koleksi menarik yang mencerminkan kekayaan warisan budaya, alam semula jadi dan sejarah Selangor serta Malaysia. Di sini, kita akan menerokai evolusi Selangor dari zaman Kesultanan awal, era kolonial hinggalah mencapai kemerdekaan. Tahukah anda penubuhan awal muzium di Malaysia bermula pada tahun 1883. Di galeri sejarah aras bawah, kita boleh melihat artifak purba seperti gendang dongsun dari tahun 600 sebelum Masihi. Selain itu, terdapat pameran zaman Bugis, Portugis dan Belanda serta diorama Kuala Selangor dan Zugra yang menunjukkan pusat kekuatan politik zaman dahulu. Ini adalah sate kacang. Ini adalah penjualnya. Kelapa. Guys, apa tu? Perahu sebatang dari Sabak berenam. Boleh muat 200 hingga 300 kelapa. Menarik kan? Mari baca bersama kami. Ini merupakan salah satu bekas para penjual yang dikenali di Malaysia iaitu Lieutenant Adnan. Beliau dilahirkan di kampung Sungai Rambat di Kajang, Selangor. Mari kita kenali beliau. Saya ingin bertanya pada Puan, sejauh manakah muzium ini membantu meningkatkan pengetahuan anak tentang sejarah Selangor? Muzium ni sangat membantulah nak bagi tahu anak-anak saya mengenai macam asal usul Selangor lah kan, daripada zaman Neolitik, and then ada dasar pecah British apa benda yang Melayu, India, Cina dia asing-asingkan semua. So macam anak-anak daripada tak tahu apa-apa sebab dia belum lagi belajar sejarah. So macam kita kenalkan lah sikit-sikit secara tak langsung lah. Guys, kita kat mana ni? Kita ada dan kebudayaan. Wah, terlalu banyak menarik. Sampai nak kahwin. Beralih ke aras B1, Galeri Kebudayaan mempamerkan adat resam perkahwinan. Koleksi senjata tradisional seperti keris dan sejarah masyarakat orang asli. Anda juga boleh melihat kepelbagaian makanan tradisi Malaysia dan singgah sebentar di replika warung kopi Wak Sirat. Seterusnya ini merupakan kek replika perkahwinan DYTM Raja Muda Selangor sewaktu perkahwinannya. Ini adalah dia tengah buat mencuci keris. Wow. Saya nak bertanya dengan Puan tentang adakah lawatan ini meningkatkan minat anak terhadap sejarah dan budaya negeri Selangor? Ya, betul, sebab anak saya dia kenal macam mana zaman dulu, macam mana dia orang, macam mana dia tahu komunis-komunis yang dulu macam mana, sebab dia suka lagu Saya Anak Malaysia. So Saya Anak Malaysia kan ada dia tahu penjajah tu siapa kan. So saya bila saya beritahu boleh dia orang macam oh ya ke. Lepas tu bila saya tunjuk yang warna biru pakai baju astan ni Jahat dulu, macam itulah dia nak ambil rumah kita, tanah kita, boleh dia macam oh ya ke. Jadi dia orang macam dia orang tahu. Lepas tu bila dia orang nampak sampan yang lama, perahu yang lama, lepas tu saya tunjuk yang kapal yang baru, so dia orang tahu dulu macam mana. Lepas tu dia punya apa tu yang orang-orang yang dia orang buat tu kan, dia tahulah dia orang tengah buat apa, dia tanya saya itu buat apa, dia tengah buat apa, macam tu dia orang tahu. Macam alhamdulillah dia orang macam amazed lah dekat sini. Peminat sains boleh ke aras B2 untuk melihat spesimen haiwan dan anatomi tulang yang sangat terperinci. Di kawasan luar pula, terdapat koleksi kenderaan antik, meriam lama, malah sebuah replika stesen kereta api Kelang yang lengkap dengan gerabaknya. Antara yang paling best, anda boleh merasai pengalaman meneroka gul.
Ada laluan misteri dan tangga kecil yang membawa kita masuk ke dalam. Malah ada bahagian yang mencabar di mana kita perlu merangkak. Jangan lupa layan kehebatan pameran dinosaur T-Rex yang bersaiz gergasi di sini. Muzium ini sangat selesa, berhawa dingin dan mesra pengguna dengan kod QR serta risalah dua bahasa untuk info lanjut. Tiket hanya RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak pemegang MyCard. Jom kita terokai sejarah di Muzium Sultan Alam Shah. Jadi soalan saya dalam muzium atau pameran di Muzium Alam Shah ni apa yang mewakili identiti negeri Selangor? Okey, nak ikutkan kita ada telepok tadi. Pasal tak ada telepok, pasal ada tingkat. Tu sebenarnya kita punya warisan lah Selangor apa semua kan. Lepas tu dengan saya rasa ada juga wang kapal. Pasal tak ada kat bawah. Wang kapal tu kan itu punya kita punya identiti Selangor lah. Itu dari segi budaya lah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, kalau nak tahu maklumat nanti search je dalam ni, insyaAllah ada pasal telepon apa semua. Tadi nampak tak masa yang dekat Raja Muda punya pameran tadi, ada nampak kakak tu tengah menepuk ada lelaki seorang lah. Itu salah satu tradisi lah. Pasal tak, pasal kita maksudnya kita nak macam nak menaikkan telepon tu lah. Sebagai tahu nanti tahu apa kita pasal info pasal telepon tu ada dekat dalam you all Google je lah nanti kan. Mesti ada kan. Ada scan-scan tadi. Pasal tadi kan. Itulah. Hai, hari ni saya bersama siapa nama? Hilden. Awak? Marwan. Umur berapa tahun? 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Hari ni aku nak tanya, seronok tak datang sini? Seronok. Seronok. Cakap apa lah? Seronok. 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 Itu sahaja yang ada di Muzium Sultan Alam Shah. Saya harap awak semua dapat info atau maklumat baru tentang negeri Selangor. Bye!